stopkan benda-benda ni semua? Tak, dia stop senang aja. Buang yang ni habis cerita. Buang yang ni, Salman Udang ni semua buang habis cerita dah. That's it. Simple aja. Kau tak payah risau lah. Dia nak tutur kau balik pula. Aku akan defend korang. Jangan risau. Kau tengok Abang Salim kalau defend. Saya nak clarify soal kalau kau sedar diri lah yang ni kau tahu kau dah dibuang dah pun. Cuma kau yang tak sedar diri. Bosia. Okey. Saya tarik balik 366. Okey. Bosia, pelacur, saya nak bagi tahu kat awak. Awak tahu awak dah dibuang. Cuma awak duk syok sendiri ni. Saya buat live bagi pihak kerajaan Siam malam pagi petang. Ni, saya merisikokan diri saya ni. Dia satu macam ni lah Tahu tak kenapa kau labelkan merisikokan diri? Sebab apa? Bila kau berpolitik, kau buat live, kau cemoh orang, kau maki orang tak ingat dunia. Baik. Aku pun buat live. Aku pun buat konten. Tapi level aku, bukan aku semudah-mudah aku nak hina orang, maki orang. Tak ada tuala.